Pengedaran dadah. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bayangkan bagaimana sebutir serbuk yang kecil mampu menghancurkan maruah, akidah serta masa depan seorang insan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat ke-90, "Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya arak, judi, pemujaan berhala dan pilihan nasib itu adalah kotor, ianya daripada perbuatan syaitan. Maka jauhilah ia agar kamu beroleh kejayaan." Ayat ini bukan sahaja tentang arak, tetapi segala perkara yang memabukkan, termasuklah dadah. Jadi, kenapakah dadah begitu berbahaya? Pertama, ianya merosakkan tubuh. Tubuh ini adalah amanah daripada Allah. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya bagi jasadmu ada hak ke atas dirimu." Bagaimanakah kita ingin bersujud kepada Allah dengan tubuh yang telah diracuni oleh dadah? Dan yang kedua, ianya merosakkan akal. Akal ialah anugerah yang paling mulia, iaitu kunci untuk kita membezakan antara yang benar ataupun yang salah. Apabila akal hilang, segala pertimbangan iman itu turut lenyap. Dan yang ketiga, ianya meruntuhkan keluarga dan masyarakat. Penagih membawa kepada jenayah, keruntuhan moral serta kesengsaraan orang tersayang. Bukankah Nabi SAW bersabda bahawa sesungguhnya sebaik-baik manusia ialah orang yang memberi manfaat kepada orang lain? Tetapi Islam tidak menutup pintu taubat. Kepada mereka yang pernah tersilap langkah, kembalilah kepada Allah. Allah Maha Pengampun. Program pemulihan, bimbingan rohani dan sokongan masyarakat mampu menjadi sinar harapan untuk mereka kembali ke jalan yang benar. Akhir kata, saudara dan saudari sekalian, penyalahgunaan dadah bukan sekadar jenayah. Ia adalah dosa dan maksiat yang merosakkan iman dan masyarakat. Namun, Allah berjanji dalam surah Az-Zumar ayat 53, "Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa daripada rahmat Allah." Hari ini, marilah kita bersama-sama mengangkat satu tekad, katakan tidak kepada dadah. Sekian, terima kasih.